Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat followers Sembang Budak Pandai yang saya kasih sekalian. Sekali lagi bersama dengan saya Aizat Ismail, hos anda dalam rancangan Sembang Budak Pandai SBP. Rancangan yang mengumpulkan, yang menghimpunkan alumni-alumni daripada seluruh SBP 1 Malaysia, insyaAllah. Okey, hari ini sebenarnya kita ada topik yang agak menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Saya pun dah lupa dah sebenarnya ini episod yang keberapa. Saya ingat kalau tak silap hari ini episod yang ke-20. Yang 20, tapi bersama gabungan alumni SBP ni kita bersiaran untuk episod kali yang ketiga. Okey, kalau dulu kita ada bersama dengan saudara Mutalib, saudara Aslam, dan kemudian untuk episod yang kedua kita ada dengan Dr. Mazlan dan juga Dr. Wahab. Kali ini saya tampilkan pula sekali lagi abang kekanda saya inilah Dr. Wahab, dan juga yang di sebelah Dr. Wahab tu adalah Encik Aidi bin Jantan. Okey, terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama-sama dengan SBP. Apa khabar Dr. Wahab? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey, Cik Adi macam mana? Okey. Baik. Tadi datang dengannya dua-dua daripada Semenyih Ya. Alhamdulillah. Jadi tak terlibat dengan traffic jam apa ASEAN punya ni, tak ada Tak jam langsung. Itulah sebelum kita berpodcast ni sebenarnya tuan-tuan puan, kita ada berbincang. Hari ni 23 hari bulan ni merupakan hari pertama yang dikatakan lockdown dekat tengah-tengah bandar KL lah. Jadi alhamdulillah kedua-dua podcaster yang bersama dengan kita pada hari ini datang daripada Semenyih. Jadi tak ada isu lah untuk mereka sampai ke studio saya di Bandar Tun Sri Muar ni. Dan kita dah berpakat lah untuk berbincang berkaitan dengan topik rejuvenasi SBP, dari perbincangan ke pelaksanaan. Ini adalah rentetan daripada apa yang telah dibincangkan pada 16 hari bulan Julai 2025 bertempat di Minda UKM. Yang mana ketika itu kita ada anjurkan Minda UKM punya sesi diskusi round table. Sesi round table bersama dengan Minda UKM pada 16 Julai 2025 tersebut. Dan sahabat saya yang di sebelah ni, dua-dua ni adalah pembentang dalam sesi Minda UKM tersebut. Dan apa topik yang kami bincangkan dalam sesi tersebut adalah berkaitan dengan rejuvenasi SBP. Okey, tapi sebenarnya to be precise lah, kita bincangkan berkaitan dengan adakah SBP ni masih relevan ketika itu. SBP ni masih relevan dan semua telah bersepakat lah ahli-ahli yang bermesyuarat pada hari tersebut telah bersepakat bahawa memang SBP ni masih relevan, tapi ada beberapa perkara yang kita perlu tambah baik, ada beberapa perkara yang kita perlu bawa ke hadapan untuk dilaksanakan oleh pihak SBP itu sendirilah. Jadi hari ini sebenarnya kita nak kupas balik apa yang dah dibincangkan dalam sesi Minda UKM tersebut. Dan untuk mengupas perkara tersebut, kita bersama-sama dengan Dr. Wahab dan juga Cik Aidi lah. Okey, sebelum kita nak cerita tentang apa yang dimaksudkan dengan rejuvenasi SBP tu, kita nak tahu juga latar belakang kita punya panelis-panelis pada hari ini. Dr. Wahab seperti mana yang telah pun kita dengar dalam sesi yang kedua dulu, beliau merupakan alumni sekolah sains Faris Petra. Okey, saya pun dah lupa. Minta maaf Doktor. Okey, dan Encik Aidi pula adalah alumni daripada Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK. Okey, jadi kita nak dengar daripada mereka sendirilah mungkin kisah-kisah menarik seperti mana yang mereka dah hadapi pengalaman-pengalaman mereka belajar di SBP, di Faris Petra dan juga di MCKK. Jadi kita mulakan dengan Dr. Wahab dulu. Okey, mungkin Dr. Wahab boleh share sikit dengan penonton-penonton yang ada kisah-kisah menarik masa dekat SBP dulu. Terima kasih Adinda Lawyer Aizat. Jadi sahabat panel Tuan Aidi, seperti disebut tadi, saya memang tahun 73 memasuki, diterima di Sekolah Menengah Sains Kelantan pada masa itu, dan kemudian dikenali Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Jadi sekolah kami tak siap lagi 73. Kami menumpang di Sekolah Menengah Ismail Petra, SMIP di Kota Baru tu. Okay. Jadi kami susahlah pada bulan-bulan yang pertama tu kan, kena angkat tilam sendiri apa semua. Duduk atas katil yang 2 tingkat dan air pun kurang pada masa itu.
Dan itulah pengalaman. Namun akhirnya semua ada lengkap dan kami akhirnya boleh belajar. Ada lab yang bagus untuk sains paduan pada masa itu, Tuan Edi. Jadi duduk di Kota Baru, di tengah bandar, saya dari kampung. Jadi satu peningkatan lah taraf hidup daripada duduk di kampung. Elektrik tak ada, radio tak ada, TV tak ada. Jadi pergi ke sekolah tu semua ada. Jadi maknanya Dr. Wah first batch pada tahun 73. Okay. Dan kami 74 berpindahlah ke kampus besar di Sekolah Menengah Sains Muhammad Farid Vetra di Pengkala Cepa yang ada sekarang. Dekat airport di Pengkala Cepa tu yang besar, dan kampus tu sangat luas dan selesa lah berbanding dengan tahun pertama menumpan di sekolah lain lah. Jadi saya suka belajar dan aktif main sukan apa semua. Dan akhirnya saya ada peluang sekali lagi diminta masuk di sekolah Alam Shah di Ceras, Kampung Kongo pada masa itu tahun 78. Jadi tahun 78 saya masuk Alam Shah. Jadi alhamdulillah saya alami dua sekolah yang bersama penuh yang berbeza, dan ada cara dan budaya berbeza. Yang mana kalau Kelantan banyak main bola dan hoki. Tapi saya diperkenalkan rugby juga oleh guru saya, Cikgu Rashidi almarhum. Dia dulu daripada MCKK dan dia perkenalkan rugby pada kami. Jadi tahun pertama kami kena main rugby lah semua. Jadi pergi Alam Shah, bezanya di sana ada basketball kan, ada basketball lah, ada tenis. Di Farid Petra ada juga tenis. Dan di Alam Shah tu saya berpeluang menjadi pengurusi Persatuan Geografi, jadi memimpin di peringkat pelajar lah. Jadi yang beza satu lagi ialah di Alam Shah semua lelaki, di Farid Petra campur lelaki perempuan. Jadi saya alami dua peluang yang akhirnya boleh membantu saya membentuk karakter saya lah, untuk digunakan dan di alam seterusnya selepas sekolah sehingga masuk universiti lah. Itu ringkas sekolah. Bila Dr. Wahab cerita berkaitan dengan first batch ni, saya pun kebetulan first batch Smart Kajang. Smart Kajang tahun 1989 penubuhannya. Masa tu kami tak terus bersekolah di Kajang, kami menumpang di Labu. Jadi saya merupakan first batch. Jadi tapi masa tu kami masuk ke Sekolah Agama Persatuan Labu tu tahun 1990. Masa tu ketika tu sebenarnya sekolah bermula pada bulan 12, tapi kita yang masuk ke SBP ni masuknya bulan 1. Daftar masuk tu bila tengok surat Sekolah Menengah Agama Persatuan Kajang, tapi dia suruh daftar di Labu. Tu yang kami terkejut kan. Kenapa kena pergi Labu pula kan? Rupanya sekolah kami tak siap lagi. Bulan 7 tahun 1990 baru kami berpindah ke Kajang. Ketika tu pun sebenarnya sekolah tak siap lagi, tapi dipaksa pindah. Dipaksa pindah sebab masa tu pengetua kami Tuan Haji Muhammad Saim Isnin dia memang berkehendakkan kontraktor yang buat sekolah Smart Kajang tu nak cepat siap. Jadi dia kata tak ada cara lain, student kena pindah masuk supaya kita boleh pressure. Pressure kontraktor tu supaya cepatkan siap sekolah tu lah. Itulah kisah kami dululah. Jadi mungkin pengalaman Dr. Wahab tu lebih kurang macam pengalaman saya juga. Masa menumpang kan, bila menumpang ni tahu je lah. Dengan apa ni, mungkin fasilitinya tak berapa cukup dan sebagainya kan. Jadi itulah kisah kita lebih kurang sama lah kan. Okey, kita kembali kepada Cik Aidi. Jadi saya difahamkan Cik Aidi di MCKK dulu. Jadi mungkin Cik Aidi boleh kongsikan kepada penonton pengalaman-pengalaman manis yang ada dekat MCKK dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Isaac, sahabat saya Dr. Wahab. Saya kita ni lebih kurang samalah umur. Saya masuk ke MCKK mulai tahun 74. Jadi boleh tahulah berapa umur kita orang dua-dua ni kan. Saya berada di MCKK, kita orang beza sikit. 5,5 tahun, hampir 6 tahun. Kerana pada tahun 79 Kementerian Pendidikan masa tu menetapkan bahawa semua pelajar-pelajar Form 5 sebelum tu kena balik ke asrama pada bulan Januari. Memang under protest lah kita balik. Kerana biasanya orang dah balik lepas SPM tunggu sampai bulan 4 atau bulan 5 baru nak masuk. Tapi kerana terpaksa kita balik lah. Di MCKK ni memang kita banyak belajar cara kehidupan. Kerana MCKK ni yang unik dia ada 4 asrama berbeza. Kalau masuk tingkatan 1 dia pergi ke prep school. Masuk tingkatan 2 sekarang ni dia akan pergi ke new hostel.
3, 4, 5 akan berada sama ada di big school ataupun apa dipanggil pavilion. In fact sekarang ni ada satu lagi hostel untuk budak-budak IB. Dan pada tahun ni lah mulanya masuk pelajar perempuan di MCKK secara official. Kalau sebelum ni unofficially. Jadi di MCKK ni games memang kalau sekarang konsep dia adalah satu murid satu sukan. Kalau dulu saya main semua sukan. Kan? Apa saja sukan kerana dia ikut masa je. First term ada sukan berbeza, second term ada sukan dia, third term ada sukan dia. So apa saja sukan kita main. Rasa lebih banyak main dia belajar lah dulu. Tapi still kita ambil perhatian pada pendidikan kita kerana memang tujuan kita pergi ke asrama penuh ni ialah supaya kita ada social mobility antara pelajar. Daripada mungkin sama macam Dr. Wahab, saya daripada kampung, sekolah saya pun tak exist sekarang ni, sekolah rendah saya. Dan apabila kita masuk ke MCKK, kita belajarlah bagaimana nak survive dalam kehidupan dan bagaimana nak jadi independent. Dan itu memang menjadi saya punya pegangan sampai sekarang dah. Itulah, masing-masing ada kisah masing-masing di SBP. Macam seperti mana yang Cik Aidi beritahu tadi, kalau kita dah kenal MCKK, mungkin sekolah yang dah berusia lebih daripada dah lebih 100 tahun. 120 tahun. So macam Faris Petra juga dah lebih daripada 50 tahun lah kan. Lebih daripada 50 tahun. So macam Semak Gajah ni mungkin sekolah yang baru lah kan. Jadi kekanda-kekanda saya yang 2 orang ni dia lebih berpengalaman dari segi dia punya pertubuhan alumni dia punya sumbangan alumni kepada sekolah dan sebagainya lebih berbanding dengan apa yang kami sekolah-sekolah baru ni dah lakukan lah. Sebab tu mereka ni juga adalah orang kuat di Gabungan Persatuan Alumni SBP, GPA SBP, yang mana GPA SBP ni adalah satu gabungan yang menggabungkan persatuan-persatuan alumni SBP di seluruh Malaysia lah. Jadi kalau kita tengok gabungan alumni sebenarnya dia punya keahliannya bukannya individu macam seorang-seorang. Dia adalah persatuan alumni itu sendiri yang menjadi ahli kepada gabungan tersebut. Jadi mungkin Dr. Wahab boleh ceritakan sikit berkaitan dengan gabungan persatuan alumni SBP tu. Gabungan persatuan alumni SBP ni berperanan yang sebagai umbrella body lah untuk semua SBP yang ada di Malaysia. Jadi kita sentiasa berusaha untuk berbincang dan memberi input lah kepada pihak stakeholder utama iaitu kementerian, di mana ahli-ahli gabungan sentiasa kami berjumpa dan berbincang dan kita kumpulkan idea-idea untuk dikongsikan dengan pihak bahagian pengurusan sekolah asrama penuh khasnya dan kementerian pada amnya. Jadi menjadi hasrat gabungan lah. Pada satu masa nanti kami ingin mempunyai satu status yang legal, yang sah di sisi undang-undang untuk menyampaikan segala hasrat, segala kemahuan, segala idea-idea bernas dan penting untuk sama-sama antara kami dalam gabungan dengan pihak bahagian SBP atau KPM untuk meningkatkan segala perkara lah, segala aspek pencapaian, kemajuan, inovasi, pengurusan. Jangan lupa di pihak kami sebagai alumni yang pernah seperti Tuan Aidi duduk 5,5 tahun, saya duduk berapa? 7 tahun. Jadi kami ada pengalaman. On top of that, kami juga ada pengalaman sebagai modal insan negara lah. Jadi dulu kita ada talent dalam bidang masing-masing. Kita jadi pentadbir macam saya, pakar pendidikan seperti Tuan Aidi. Jadi dengan pengalaman, interaksi dan pergaulan kami dengan
segala alumni yang pelbagai bidang kan. Ada lawyer, ada doktor, ada profesional, ada macam contohnya di depan kita. Adik Tuan Aizat ni adalah contoh produk alumni SBP yang telah berjaya menjadi usahawan. Jadi kita garap semua idea-idea tu dan kita perlu sampaikan kepada pihak KPM bagaimana untuk bersama-sama kita memperbaiki way forward SBP lah. Jadi itulah kedudukan gabungan. Ia merupakan satu institusi yang penting dan saya harap di masa hadapan pihak KPM juga bersedialah untuk menerima kami. Yang kami, kewujudan kami ini satu entiti yang legal yang boleh berunding secara direct. Ya, Tuan Aizat, itu dia. Okay. Terima kasih. Kembali kepada Cik Aidi. Cik Aidi dah berpengalaman lama lah di KPM kan. Jadi kalau ikutkan dari segi sejarah gabungan persatuan sendiri pun mungkin keterlibatan Cik Aidi sebagai orang yang pernah berada di SBP itu sendiri, bahagian SBP itu sendiri. Jadi mungkin yang Cik Aidi nampak lah sekarang ni, bila adanya kewujudan gabungan persatuan alumni SBP ni, adakah yalah mungkinlah secara indirectly-nya mungkin SBP, bahagian SBP itu sendiri rasa benda ni adalah satu catalyst yang nak memangkin kata apa, keberadaan bahagian SBP itu sendiri, nak membantu bahagian SBP itu sendiri, ataupun dia rasa macam benda tu satu ancaman. So mungkin Cik Aidi boleh kupas sikit benda tu. Okey, sebenarnya apabila gabungan, wujudnya gabungan, kita pun lihat nak mengapa gabungan nak masuk. Sebenarnya is the passion dia punya rasa nak melibatkan diri untuk bantu sebelum ni ke sekolah masing-masing. Tapi apabila ada gabungan, kita dapat satu kumpulan yang besar. Kerana tahu lah, macam Malay College, okey, 120 tahun. TKC pun dah 80 tahun. Dan sekolah first batch yang di bawah laporan Razak pun dah meningkat. Dan kalau SMS first generation pun dah 50 tahun. Tapi ada juga adik-adik kita yang baru macam Semak Kajang. Ini apa, incidentally lah, Tuan Aizat. Ni side note lah. Batch Tuan Aizat ni ialah first batch saya pilih masa saya masuk jadi pegawai di SBP tahun 89. Okay. So yang penting adalah passion, dan passion yang ada pada semua ahli-ahli gabungan itu perlu kita garapkan sebagai satu sinergi, bukannya mengancam tapi sinergi. Kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik untuk bukan saja sekolah kita sendiri tapi keseluruhan SBP itu. Itu yang penting bagi saya. Jadi apabila pihak gabungan datang masa saya timbalan lagi datang untuk jumpa, saya kata it's a good idea dan kita patut besarkan dan besarkan lagi ahli gabungan. Pada masa itu kalau tak silap saya masih lagi 28 macam tu kan. Sekarang ni dah berkembang lebih lanjut. Dan kalau boleh saya nak lihat semua alumni SBP bersama-sama masuk ke dalam gabungan. Bukan kerana the fear sebelum ni ahli-ahli tiap-tiap alumni ialah takut ada yang terlalu dominan. Ada alumni yang terlalu dominan dalam gabungan. Tapi hakikat dia tunjukkan di sini ialah tidak ada dominance dalam gabungan. It can be anybody dan kita terima. Kita ni, pasal saya sekarang ni dah jadi penasihat. Kita boleh terima apa-apa saja permintaan ataupun cadangan daripada ahli-ahli. Dan kita berbincang bersama. So saya rasa ia bukannya satu threat. Kita kena lihat to the positive side, di mana banyak perkara yang boleh dibantu oleh gabungan kepada pihak kementerian. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Wahab tadi, kerana kalau kementerian nak go alone, the field is too wide. Padang tu terlalu luas. Banyak benda yang kementerian kena tengok kan. So gabungan boleh membantu. Itu yang saya kata yang penting ialah the synergy. Sinergi antara gabungan, kementerian, sekolah dan juga PIBG. So
harapan saya lah bagi mana-mana pihak lah, janganlah kuatiri peranan gabungan. Kita memang sentiasa menyokong alumni dan alumni akan sentiasa menyokong sekolah. Betul. Saya setuju dengan apa yang Cik Adi beritahu tadi, dan kalau kita tengok sekarang ni tadi dah sentuh berkaitan dengan sekolah-sekolah adik lah yang macam kami Smart Kajang, mungkin sekolah Sains Alam Shah, Intergom dan sebagainya. Ini semua sekolah-sekolah baru 1990 ke atas lah. So maknanya kami ni mungkin dari segi pengalaman alumni tu agak kurang berbanding dengan kekanda-kekanda kita lah, MCKK, sekolah Sains Petra dan sebagainya lah. Jadi benda-benda macam ni kita perlu dapatkan panduan daripada sekolah-sekolah yang lebih berpengalaman. Jadi bila kita dengar tadi apa yang Dr. Wahab dan juga Cik Adi beritahu berkaitan dengan fungsi gabungan persatuan ni, dia bukan nak overshadow persatuan-persatuan alumni yang sedia ada. Dia lebih kepada kita nak kumpulkan semua alumni-alumni yang ada ni duduk dalam satu payung. Dan payung ni bukan sekadar untuk membantu sekolah kita sahaja, tapi kita bantu juga masyarakat secara umumnya dan sekolah-sekolah lain yang mungkin macam kami yang sekolah baru dan sebagainya lah, untuk membentuk ahli-ahli alumni yang lebih berketerampilan, yang mungkin dia nak menyumbang tapi mungkin dari segi sumbangan yang dia nak bagi ataupun nak buat aktiviti dan sebagainya ni dia tak tahu cara macam mana. Jadi gabungan yang boleh membantu kita di situlah. Okey, jadi Minda UKM punya program ni pun adalah salah satu inisiatif yang dibuat oleh gabungan, dan perbincangan yang dibuat tu memang kita laksanakan melalui Minda UKM tu di UKM tu sendiri, dan mungkin Dr. Wahab boleh sentuh sikit berkaitan dengan perbincangan yang dah dibuat bersama dengan Minda UKM oleh Gabungan Persatuan Alumni SBP pada 16 Julai 2025 yang lepas. Mungkin Dr. Wahab boleh sentuh sikit tentang tu. Dalam persidangan perbincangan meja bulat tersebut, kami ahli panel dan semua yang hadir pada hari itu memberi input-input untuk dilaksanakan ke arah rejuvenasi SBP lah. Jadi banyak perkara yang disentuh, termasuk SBP perlu sekali lagi menjadi incubator lah untuk melahirkan kepimpinan yang berjiwa rakyat di masa depan. Jadi ke arah itu banyak perkara baru yang perlu ditekankan lah, termasuk nilai-nilai empati. Bila kita melihat seseorang ahli masyarakat, nanti di masa depan bila kita keluar, kita ada perasaan ingin menolong. Jadi perasaan menghormati orang lain, perasaan ingin tolong bantu orang lain. Tapi itu di akhirnya nantilah. Tapi sebelum ke arah tu, kita mahu ahli-ahli ataupun produk-produk SBP ni menguasai yang asas tu lah tuan. Jerry tu. Jasmani, rohani, emosi, intelektual. Itu asas tu kena ada. Pada masa yang sama, dalam SBP itu juga yang kita nak nanti dia ada kemahiran tadi. Budi dan adab mesti menjadi amalan sepanjang masa. Jadi walaupun Jerry itu berjaya, peringkat individu, setiap individu hidup dalam masyarakat yang mana jaringan sosialnya tu penuh dengan ancaman, cabaran. Macam mana nak survive dalam dunia yang sebegitu? Jadi perlu generasi baru yang akan dilahirkan dalam SBP ni bukan sahaja intelektual tinggi, sehat tubuh badan, emosi terkawal,
dia juga perlu mempunyai, kalau dalam bahasa kasarnya, kekayaan lah. Wealth tu. Jadi seperti kalau dalam kes kita ambil contoh saudara Isaac lah. Jadi produk SVP yang telah berjaya membina saya belum kaya lagi dah. InsyaAllah. Jadi menjadi contoh pada adik-adik. Jadi kita menjadi manusia yang lengkap lah. Karakter kita dan semua tu. Kita nak lah daripada SVP. Jadi macam mana nak capai nanti, mungkin kita akan bincang dalam session kedua nantilah. Dalam erti kata lain, doktor, kita lihat lah SPP ni sebenarnya mungkin lah sekarang ni dia agak tersasar sikit daripada tujuan asal, macam yang doktor beritahu tadi tu. Sebab apa kalau kita tengok kebanyakan lah bila kita pergi ke SPP, jumpa pengetua dan sebagainya, dia punya fokus utama dia adalah akademik. Dia nak letakkan sekolah dia tu ranking nombor 1, ranking nombor 2 ataupun top 10 dan sebagainya. Dia tak fikir pun pasal benda yang kita sembang ni kan. So mungkin bagi dia ini memang KPI yang diletakkan kepada dia sebagai pengetua untuk meletakkan sekolah dia tu di dalam ranking yang terbaik kan, di segi akademik. Tapi dia mungkin terlupa lah nak melahirkan pemimpin, nak melahirkan orang yang mungkin boleh memandu masyarakat ke arah yang lebih baik dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia terpinggir sikit. Saya nak ambil contoh lah mungkin kalau zaman saya dulu, mungkin zaman doktor dan juga zaman Cik Aidi pun lebih kurang sama. Kita kalau misal kata di sekolah, kalau di sekolah lepas maghrib, kalau saya sekolah agama biasanya macam tu, lepas maghrib kita ada sesi usrah, ada sesi tazkirah, selepas isyak tu baru kita akan pergi prep. Tapi sekarang ni berbeza. Saya tengok even dekat Semak Kajang sendiri, lepas maghrib dah terus pergi prep. Maknanya pukul 8 tu dia orang dah siap-siap pergi ke sekolah untuk prep. Dan pengisian untuk ke arah kerohanian dan sebagainya agak kurang. Sebab kalau dulu mungkin lebih kurang setengah jam ke 40 minit berada di surau, itu yang diguna pakai untuk kita tarbiyah, yang kita nak bagi bentuk sasiah budak-budak dan sebagainya kan. Jadi itulah zaman tu, macam kami ada badan dakwah dan rohani, Badar lah dipanggil. So Badar ni lah yang dipertanggungjawabkan, abang-abang ni yang dipertanggungjawabkan untuk buatlah aktiviti bersama adik-adik, usrah dan sebagainya ketika waktu antara maghrib dan juga isyak. Tapi sekarang ni saya tengok tak, even di sekolah saya pun budak-budak lepas maghrib diorang tu pergi prep kan. Jadi pengisian tu masa bila nak buat kan. Jadi itu yang saya mungkin rasa ada perlulah perkara-perkara yang mungkin nampak macam kecil tapi benda tu sebenarnya boleh membentuk jati diri budak. Tambah-tambah pula sekarang ni kalau kita nak sentuh tentang disiplin dengan isu buli dan sebagainya kan. Jadi mungkin kalau mungkin Cik Aidi ada nak tambah sikit ke tentang perkara tu? Dia sudah kita betul, perkara itu memang berlaku sekarang lah. Kalau kita lihat dari segi objektif penubuhan, kalau Malay College tu lain mula-mula. Tapi apabila datang kepada laporan Razak, kita berubah lagi. Dan apabila di bawah Rancangan Malaysia kedua tu, sekolah-sekolah menengah sains tu, itu dah diletak sebagai memang dia kata akademik tu sebagai satu daripada perkara yang penting. Kerana kita nak, macam saya kata dia, the social mobility murid-murid daripada yang daripada latar belakang keluarga yang miskin dan sebagainya, social mobility ke arah untuk meningkatkan sosioekonomi keluarga. Tapi academic is not the only thing. Patut itu yang kita kena tekankan. Bukannya satu-satunya perkara. Kerana kalau kita ilmu banyak tapi tak ada pengisian, adab sasiah tak ada kan. Itu yang menjadi masalah sekarang. So itu sebab peranan alumni untuk membantu sekolah dalam perkara-perkara ini, di mana alumni boleh mengadakan sumbangsaran dan event acara-acara atau upacara-upacara di mana perkara ini diluahkan kepada murid-murid sedia ada. So ini perlu ada kerjasama semua pihak. Bukan saja daripada alumni dan sekolah, tapi juga daripada ibu bapa. Kerana umum kita boleh lihat lah, kadang-kadang ibu bapa ni rasa anak dia di sekolah tu kena belajar je 100%, tak boleh buat apa. Tak boleh buat lain. Which is wrong, kerana apabila dia masuk ke asrama penuh, sebenarnya dia perlu
mempelajari bagaimana, first thing is how to be independent. Bagaimana untuk menguruskan diri sendiri. Bukannya ibu bapa datang setiap minggu, ambil baju, basuh, dia kena basuh sendiri. Sama juga apabila belajar, bagaimana nak belajar? Bukannya tuition. Dan dulu kita tak ada tuition. Kita bagaimana kita membuat kumpulan-kumpulan untuk belajar bersama-sama. Kita juga apabila dari segi kerohanian, dia kena ada satu kumpulan yang melaksanakan perkara itu. So ini antara perkara seperti yang Dr. Wahab katakan, yang kita akan cuba menterjemahkan in writing first supaya dapat dilaksanakan di sekolah. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita dah masuk ke masa berehat sekejap untuk dibagi laluan kepada kita punya pesanan penaja. Jadi sebelum kita berehat, saya akan ajukan satu soalan untuk Dr. Wahab, tapi Dr. Wahab jangan jawab sekarang, jawab selepas ni. Okey, soalan saya tu adalah berkaitan dengan fungsi gabungan Persatuan Alumni SBP macam yang Dr. Wahab beritahu tadi, adalah untuk menjadi payung kepada persatuan-persatuan alumni yang ada lah, kan. Jadi ke arah nak menjadi payung tu, apakah aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh gabungan untuk mewujudkan environment ataupun satu persekitaran yang kondusif lah untuk ahli-ahli gabungan ni buat aktiviti. Jadi kejap lagi doktor jawab. Okey, kita rehat sekejap. Okey. Kembali bersiaran dalam Sembang Budak Pandai bersama saya Aizat Ismail, dan bersama-sama kita di sebelah saya adalah Dr. Wahab dan juga Encik Aidi. Alright, sebelum kita berehat tadi, saya ada ajukan soalan kepada Dr. Wahab berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh gabungan Persatuan Alumni SBP, dan kita nak minta Dr. Wahab kupas sikitlah apa sebenarnya aktiviti yang dijalankan oleh gabungan. Silakan. Terima kasih. Ada 3 yang utama yang telah dan sedang dilaksanakan. Yang pertama, sokan lah di kalangan gabungan, ahli gabungan yang sedang berlangsung, dan ada sukan bola sepak, rugby, bowling, bola tampal, basketball. Jadi semuanya mendapat sambutan yang sangat bagus, hangat daripada semua ahli-ahli di seluruh Malaysia. Dan yang kedua yang telah berlangsung iaitu penglibatan gabungan bersama Institut Amin Debaki KPM membuat simposium seminar sekolah milik masyarakat. Jadi kehadirannya sangat bagus. Pelbagai pihak hadir, GLC, guru-guru sekolah, PIBG, dan kami lah alumni. Jadi sesi itu sangat bagus dan penerangan oleh KPM sangat jelas, yang mana sekolah bukan saja milik kerajaan KPM, milik masyarakat kita semuanya lah. Alumni, industri, community, GLC, company, semualah sama-sama boleh membantu institusi sekolah kita untuk melonjakkan prestasinya yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Jadi di situ disedarkan bahawa semua individu rakyat Malaysia boleh membantu, memberi sumbangan kepada sekolah secara direct. Nak bagi wang, nak bagi apa, boleh diberi. Jadi di bawah peraturan yang ada sekarang, kami diberitahu pada masa itu segala sumbangan boleh diberi oleh sesiapa dan direkodkan oleh kementerian. Dalam keadaan sekarang ini dah ada satu data di mana mereka kumpulkan, memberi nilai value, ingat ratusan juta diberitahu pada masa itu yang telah disumbangkan sehingga hari ini. Jadi, dan disitulah diterangkan satu model yang sangat unggul, sangat bagus lah oleh pengetua MCKK, yang mana peranan alumni-nya saya rasa terbaik di Malaysia pada masa inilah. Iaitu saya perhatikan bukan saja Makoba sebagai satu badan menyumbang kepada MCKK, tetapi setiap batch tu ada niche masing-masing, boleh menyumbang surau ke court permainan ke, ataupun basikal ke, tempat simpan basikal ke, bas ke, macam-macam lah, macam-macam. Bagi ceramah ke, bagi motivasi ke. Dan
FCK sendiri terlibat dengan masyarakat, mendidik, berkongsi apa yang dia ada bersama alumni-nya, membantu sekolah-sekolah di sekitar Kuala Kangsar dan Perak pada amnya. Dan juga mereka mempunyai jaringan dengan sekolah-sekolah di luar negara Malaysia lah. Itu memang hebat. Dan pada masa itu, dalam sesi perkongsian tu, saya rasa ramai pengetua yang hadir dan akan balik dan melaksanakan di peringkat masing-masing lah. Dan seterusnya yang ketiga, yang saya anggap sangat bagus juga, gabungan telah menggerakkan aktiviti keusahawanan ke tahap yang lebih hebatlah berbanding dengan semasa saya jadi pengurusi dulu, disambung oleh tim sekarang, iaitu mereka telah menubuhkan startup ni yang mana mengumpulkan 100 usahawan yang bagus tu. Mereka sedang berusaha untuk menjadi unicorn pada masa tak lama lagi kan. Itu 1 bilion tu. Jadi saya harap, saya doa semoga usaha tim keusahawanan ni akan diberkati oleh Allah lah. Di mana dalam pembentangan tu saya tengok mereka juga ingin menjalinkan hubungan dengan pihak usahawan muda di Indonesia. Jadi bayangkan, usahawan SBP ada partner di Indonesia, marketnya 200 juta lebih. Jadi ia menjadi punca permulaan lah ke arah perkembangan usahawan kita ke negara ASEAN dan mungkin pada satu hari ke peringkat global. Jadi permulaan yang dimulakan oleh gabungan melalui startup tu, satu perkara yang sangat saya tabik lah. Jadi itu masa telah sampailah kepada kita bahawa bukan saja akademik ke pentadbiran ke, kita kena perkasakan keusahawanan di antara kita alumni SBP yang dulu hanya mungkin orang tengok sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin sosial, pemimpin akademik. Tapi diharap pada masa depan gabungan SBP as a whole, alumni boleh berjaya dalam bidang keusahawanan dan memimpin entrepreneurship punya movement di negara Malaysia yang kita cintai. InsyaAllah. Okay. Sebelum kita start podcast tadi, macam kita dah bincang dengan Cik Aidi, dengan doktor berkaitan dengan kita tak pandang lagi aktiviti yang dibuat oleh Persatuan Alumni ataupun even dengan gabungan Persatuan Alumni ini untuk membantu SBP semata-mata. Kita nak, kalau boleh, alumni SBP ni bantu masyarakat as a whole, kan? Dan dalam masa yang sama kita tengok kalau kita nak wujudkan satu komuniti yang kata apa, boleh menjadi pemimpin di masa hadapan dan sebagainya, kita selalunya lah sinonim dengan alumni SBP yang menjadi pemimpin tersebut. Hatta di parlimen ke ataupun di JLC, di mana-mana syarikat dan sebagainya, kita tengok kebanyakan daripada mereka ni datang daripada SBP lah, produk-produk daripada SBP kan. Okay, so berbalik kepada Cik Aidi, kita dah bincang sedikit tadi berkaitan dengan penglibatan alumni bila nak bantu masyarakat ni. Kadang-kadang ada satu stigma lah, satu stigma yang mengatakan bahawa alumni SBP ni dia pilih bulu. Pilih bulu kalau misal kata benda tu ada kena ataupun ada sangkut paut dengan sekolah dia, mungkin dia lebih berminat untuk membantulah. Sebagai contoh, minta maaf Cik Aidi kalau kita contoh ni macam Makoba sendirilah kan. Kalau kita cerita pasal CEO JLC dan sebagainya kan, kalau dia nak bantu tu mungkin dia bantu di kalangan alumni dia lah kan. Kalau misal kata mungkin daripada alumni sekolah lain ni mungkin susah sikit lah nak dapat tempat dan sebagainya. Jadi stigma macam tu kita nak betulkan sekarang ni. Benda tu sebenarnya ialah mungkin kebetulan tapi tak betul sebenarnya kan. Jadi mungkin Cik Aidi boleh kupas sikit tak tentang benda tu? Dia memanglah kadang-kadang dia lihat pada loyalty seseorang tu kan. Memang dia nak membantu sekolah aja, tapi at this time of moment, pada masa ni kita kena lalu macam Tuan Isaac kata tadi, kita kena lihat secara global bagaimana kita boleh meningkatkan perkembangan keseluruhan
masyarakat kita, bukan tertakluk pada satu sekolah ataupun satu golongan saja. Jadi di sini saya lihat sebenarnya dia bukan bantu sekolah je saja. Seperti yang Tuan Izzat kata, dia bantu semua orang. Macam beasiswa dan sebagainya diberikan pada semua, tak kira daripada sekolah mana. Sekolah harian kan. Cuma bila nampak itu budak Mekobar, dia bagi Mekobar saja, dia bagi budak Mekoleh. Tak betul sebenarnya. Banyak saya lihat, banyak dari sekolah-sekolah lain pun diberi peluang yang sama. Cuma itulah bagaimana kita nak merungkai stigma ini supaya dilihat ia bukannya spesifik kepada sekolah, tetapi kepada pencapaian murid itu. That is more important. Merit lah orang kata. Merit kan. Itu Okay. So isu yang kita bangkitkan juga dalam perbincangan di round table discussion hari itu di Minda UKM berkaitan dengan satu, kita cerita pasal tadi academic excellence tu kita memang nak tambah baik tapi dalam masa yang sama jangan kita lupa banyak lagi perkara-perkara lain yang kita perlu lihat, dan kita nampak juga ada sesetengah minta maaf cakaplah sekolah-sekolah yang mana pengetua-pengetuanya agak kurang selesa bila ada penglibatan di pihak orang luar terutamanya alumni lah. So bila alumni nak buat program, bila alumni nak cuba bantu sekolah, jadi dia rasa macam alumni ni satu cuba nak kata kacau kan dia punya penglibatan dia ataupun dia punya leadership dia sebagai pengetua di sekolah tu. Jadi mungkin doktor boleh kupas sikit tak tentang benda tu? Jadi memanglah saya terdengar seperti yang Tuan Pengerusi sebut tadi. Cuma mulai sekarang lah kita kena ambil pendekatan baru lah. Yang mana seperti saya sebut tadi, sekarang dah kita mau laksanakan sekolah milik masyarakat. Bukanlah kita yang nak, gabungan yang nak kan. Kementerian sendiri dah tegaskan pada masa itu, memang sekarang ni adalah sekolah milik masyarakat. Sebenarnya sudah ada dalam peraturan KPM lama, tapi kurang disedari. Jadi baru ni dah diulangkan kembali. Memang itu hasrat kerajaan yang ada dalam blueprint kita pun. Jadi pengetua-pengetua, guru besar hendaklah bekerjasama kerana kita wujud dalam satu Tuan Aidi, satu ekosistem pendidikan. Jadi kita kena sama-sama sedar peranan masing-masing lah. Industri dengan wangnya, orang kaya dengan wangnya, alumni dengan kepakarannya kan, guru dengan kehebatan pedagoginya. Jadi semua pihak, ekosistem tu wujud di situ. Macam mana kita nak jadikan dia sebagai kilang yang menghasilkan insan unggul lah. Insan yang berkarakter kan, insan beradab, beriman, semualah berbudi bahasa. Jadi sampai masanya kita kena kurang ego dan kita iktiraf lah kan. Pengetua you tuan di kawasan sekolah, itu kita terima. Itu hakikat law legalnya, Tapi pada masa sama kita hendaklah memberi ruang untuk bekerjasama mencari input baru dari pelbagai pihak lah demi masa depan pendidikan negara kita. Itu yang tadi sebagai sinergi. Bila pihak gabungan bersinergi dengan sekolah. In fact sekarang ni gabungan pun banyak melakukan outreach yang mana bukannya alumni sekolah tu saja, tapi daripada alumni lain membantu sekolah atau membantu alumni untuk masuk ke sekolah dan memberi input kepada sekolah tersebut. Daripada tahun 2016, 17 kita dah buat dah. Dan banyak sekolah-sekolah kita dah pergi untuk memberikan outreach ini. Jadi itulah cara kita, yang pentinglah cara how kita approach ni. Macam apa yang Dr. Wahab kata dia. Mungkin dia apprehensif, pengetua tu apprehensif. Mengapa dia nak masukkan apa benda nak cakap pada sekolah. Mungkin ada pengalaman lepas, tapi that is
masa dahulu. The way forward yang bahagian yang gabungan lihat ialah bagaimana kita nak membantu, bukan saja macam Dr. Wahab kata, bukan saja sekolah masing-masing, tapi untuk the whole ecosystem. In fact, kalau diminta nak pergi ke sekolah harian, kita sanggup. In fact, ada sekolah-sekolah macam sekolah orang asli, kita pergi. Tapi for the time being, kita nak memperkasakan ahli-ahli alumni dulu dan sekolah-sekolah alumni ni. Okey. Saya nak tanya balik juga kepada Cik Aidi. Sekarang ni kalau kita tengok polisi SBP itu sendiri, di bahagian SBP, kemasukan anak-anak di SBP itu dia lebih bersifat lokalistik. Maknanya kalau negeri Selangor, dia lebih utamakan anak-anak yang duduk di negeri Selangor. Macam di Smart Kajang sendiri pun mungkin yang duduk di KL ataupun di Selangor lah kan. Tapi kalau kita lihat zaman-zaman kita dululah, mungkin zaman Cik Aidi dengan Dr. Wahab lebih kurang sama. Kan, masa tu kita berjumpa dengan kawan-kawan di seluruh Malaysia. Kalau ada Sabah Sarawak pun kita dapat berkawan dengan diorang. Macam di Faris Petra dah tentu majoritinya lebih mungkin anak-anak Kelantan dan sebagainya, tapi daripada luar pun ramai juga. Sabah Sarawak ada kan. Tapi macam sekarang ni kurang. Jadi mungkin benda tu kalau kita nak wujudkan semangat nasionalisme lah, kita cerita pasal nasionalisme kat situ kan, dan mungkin pengalaman kita berkawan dengan kawan-kawan yang bukan senegeri dengan kita kan, dah mungkin tak macam zaman dulu lah, dia berbeza sekarang ni kan. Jadi mungkin Cik Adi boleh kupas sikit tentang benda tu. Dia sebenarnya macam masa dulu, pemilihan dibuat oleh kementerian, tapi sekarang murid memilih, calon memilih ke mana dia nak pergi. Of course kebanyakan akan milih lokaliti yang dekat. Tapi saya, kita orang lama kan, kita prefer cara dahulu. So macam mana pihak kementerian boleh, so kita tak boleh nak nyatakan lah macam mana dia punya cara, tapi kalau boleh diperkembangkan lagi lah. Seboleh-bolehnya setiap SBP tu sekurang-kurangnya ada daripada 3 negeri, sekurangnya. Dan yang mana SBP premier ni seharusnya lah, kalau dahulu dia memang kita panggil international, atau seluruh negara ada murid-muridnya. Kalau boleh dilaksanakan sebegitu, sebenarnya tak mustahil dia boleh, walaupun murid memilih. Tapi dalam borang permohonan tu ada sekiranya anda ditawarkan ke sekolah bersama lain, adakah anda bersetuju? Kalau dia tik, mana murid tu boleh kita pergi tempatkan ke mana-mana saja. Bagusnya dulu, okey, dia bila dah orang kata dah berumur, dah berusia ni, baru kita tahu kenapa. Dan istimewanya bila zaman-zaman kita dulu dapat kenal dengan kawan-kawan yang berada di negeri lain ni. Contohlah macam sekarang, kata macam saya pergi Perak ke, pergi Perlis ke, ada kawan-kawan saya di sana. Jadi bila kita jumpa kawan-kawan di sana tu, kita ada tempat yang kita nak, orang kata menginap ke apa ke, dia tawarkan duduk kat rumah dia dan sebagainya. Itu istimewanya lah zaman-zaman kita dulu. Tapi zaman sekarang ni saya tak rasa macam tu. Sebab mereka semua dalam lokaliti yang sama, negeri yang sama. Jadi mungkin dia orang berjumpa dekat-dekat sini je lah kan. So kalau pergi ke negeri lain tu tak ada kawan dah kan. So even macam anak saya pun sekarang ni di Smart Kajang. Jadi saya tanya, memang kebanyakannya semua daripada Selangor dengan Kuala Lumpur lah. Jadi mungkin kalau dapat benda tu diberikan perhatian juga oleh bahagian SBP, ada peluang ataupun ada cara macam mana kita nak tambah pelajar-pelajar daripada luar, daripada negeri tertentu untuk belajar di sekolah tu lah kan. Dan kembali pada doktor, tadi doktor ada cerita tentang inisiatif yang dah dibuat oleh gabungan. So kita dah tengok dah sekarang ni, mungkinlah dari segi perbincangan, mesyuarat, apa semua tu kita dah buat kan. Jadi way forward, apa yang sepatutnya kita lakukan sekarang untuk memastikan apa yang dah dibincangkan tu menjadi kenyataan? Jadi yang pertama lah, gabungan perlulah memulakan satu tim lah, mewujudkan satu tim, iaitu tim Task Force Rejuvenasi SBP itu. Jadi untuk melaksanakan program seterusnya, pihak gabungan perlu membina task force tu lah. Siapa orangnya, framework dan termnya kan, untuk berbuat rujukan untuk
kita laksanakan lah. Jadi setelah ada task force untuk rejuvenasi SBP ni, kerja buat seterusnya, tugas seterusnya adalah menggerakkan idea untuk penyediaan satu white paper mengenai SBP pada 2030. Macam mana bentuk SBP 2030 yang kita perlu cadang untuk regenerate tu lah, rejuvenate tu. Jadi dah ada task force, individu tertentu yang kita pilih dan terpilih, kita sediakan white paper, kita gerakkan, dan daripada hasil tu kita kena buat pilot project. Jadi semua perkara yang kita nak buat tu tak boleh nak buat secara umum seterusnya, secara general kan. Jadi kena test lah di beberapa SBP terpilih untuk kita laksanakan rejuvenasi seperti yang kita hasratkan masa kita buat perbincangan meja bulat. Itu pandangan saya awal. Simposium yang dah dibuat di IAB itu kan, salah satu daripada pembentang tu adalah daripada MCKK macam yang pengetua MCKK kan. Jadi kita bila tengok MCKK lah, dia ada board of governors dia dan sebagainya. Even Cik ID kita ni pun adalah salah seorang lah daripada board of governor tersebut kan. Jadi kita mungkin boleh belajar sesuatu lah daripada apa yang Makobah dah buat di MCKK tu. Dan especially kami lah adik-adik yang sekolah-sekolah SBP muda-muda ni kan. Jadi mungkin kalau kita boleh singkap balik lah apa yang dah dibentangkan ketika simposium tersebut, terutamanya berkaitan keterlibatan alumni untuk membantu sekolah tu sendiri dan dalam masa yang sama adik-adik yang tengah belajar lah kan. Jadi mungkin Cik Aidi boleh kupas sikit lah kot dari segi apa sebenarnya cara yang terbaik lah untuk kita wujudkan, kalau tak mustahil, kalau mungkin tak keterlaluan lah untuk saya beritahu ni, konsep yang dibuat di MCKK tu di sekolah-sekolah SBP yang lain. So mungkin satu cara yang kita boleh orang kata adaptasi daripada apa yang berlaku di MCKK tu di sekolah-sekolah asrama penuh. Sebab apa saya tengok macam sekarang ni lah, macam contoh kami di Smart Kajang, kami ada persatuan alumni, kita panggil Anadi lah. So Anadi ni baru je ditubuhkan 2010 yang lepas, so plus minus lebih kurang dalam 15 tahun. Jadi mungkin isu kami adalah bila kita cerita tentang gerakan ataupun apa-apa usaha yang nak dibuat, keterlibatan alumni, especially golongan-golongan alumni yang baru mungkinlah lepasan SPM 2010 ke atas ni, dia kurang sikit lah sebab dia nampak mungkin belum masanya lagi untuk dia buat sesuatu untuk sekolah di balik ataupun untuk masyarakat dan sebagainya kan. Tapi kalau misal kata kita tak didik ataupun kita tak pupuk semangat untuk bekerjasama, semangat untuk berbakti semula kepada sekolah dan juga kepada masyarakat, mungkin benda tu sampai bila-bila pun takkan wujud rasa tanggungjawab tersebut. Tapi bila kita tengok balik macam saya kata model di MCKK tu sendiri, ada governor dan sebagainya tu kan. Jadi macam mana cara kita nak bagi tahu kepada adik-adik ni ataupun alumni yang masih muda-muda ni, kepentingan mereka bergerak sebagai satu persatuan, sebagai satu badan yang sepatutnya mempunyai objektif dan juga orang kata menjalankan perkara tersebut secara bersama tu. Jadi mungkin Cik Adi boleh kupas sikit. Okey, kalau kita lihat konsep di MCKK, memang board of governor tu terletak di peringkat tertinggi hierarki. Kita ada patron dia lah Duli Yang Mulia Sultan Perak. Dan di bawah board of governors tu, kita bukanlah kepada Makobah dan juga pada MCKK Foundation, kita ada satu yayasan. So kalau kita nak buka pada sekolah-sekolah lain, mungkin untuk buat satu board of governor tu agak sulit lah. Kerana board of governors di MCKK tu lantikan dia memang dibuat oleh menteri, tapi ada dia punya pencalonan daripada Majlis Raja-Raja, daripada Kementerian Pendidikan sendiri, daripada Kerajaan Negeri Perak, dia ada general bodies. Tapi kalau untuk
sekolah-sekolah lain yang ingin emulate bagaimana MCKK buat ni, mereka boleh menubuhkan dia punya yayasan sendiri. Yayasan ni ada pros and cons kan yayasan ni. Tapi kalau kita boleh buat yayasan untuk bantu, in fact kalau di Malay College tu, yayasan MCKK tu banyak, MCKK Foundation tu banyak membantu. In fact, salah satu daripada bangunan yang bangunan asrama tu dibina semula oleh pihak yayasan, dan macam auditorium Tun Abdul Razak tu is antara kerjasama antara yayasan dan juga kementerian. So di sini bila kita ada yayasan, kita boleh bantu sekolah masing-masing. Tak perlu ada sampai ke tapi kalau nak buat boleh. macam Cik Aidi beritahu tadi, bukan mudah lah kan. Bukan mudah. So maknanya first step tu mungkin dengan adanya persatuan alumni tu ditubuhkan dulu. Berdaftar dengan ROS dan sebagainya. Kemudian sampai ke satu tahap kita dah nampak boleh pergi towards yayasan tadi. So kita mulakan dengan yayasan dulu pun dah okey lah kan. Dr. Wahab ingat tak lagi masa kita sembang itu, ada saya tanya dengan Dr. Mazlan itu berkaitan dengan sumbangan yang diberikan, kalau boleh kita nak dapatkan pengiktirafan oleh pihak lembaga hasil untuk pengecualian cukai kan. Jadi dari segi ini, tapi tak apalah, kita cerita balik lagi sekali. Mungkin ada yang tak tengok podcast tu, kita cerita balik dalam simposium yang dibuat di IAB itu pun ada bincang tentang lembaga hasil punya ni juga kan. Jadi macam mana tu yang dikatakan sumbangan yang dibuat kepada sekolah, kepada PIBG dan sebagainya ni, ada tak cara macam mana LHDN boleh ambil kira benda tu sebagai satu perkara yang boleh dikecualikan daripada cukai pendapatan kan? Dari perbincangan hari itu, oleh kerana wakil lembaga hasil dalam negeri ada, dan pihak bahagian akaun pun ada, yang hari itu dia bahagian akaun KPM, dia dah bertukar ke bahagian akaun di Jabatan Akauntan Negara. Jadi ada sedikit masalah untuk laksanakan tu. Tapi kerana dua orang tu sangat mahir, dia bekas pegawai akaun, top boss akaun lah, SUB akaun kan, di KPM, dia dah balik ke Akauntan Negara, dan lembaga hasil pun ada. Mereka berdua berjanji dalam perbincangan pada hari itu untuk mereka settlekan di peringkat LHDN dengan Akauntan Negara. Alhamdulillah. Jadi itu janji dia. Positif lah. Yang itu boleh kita tuntut nanti. Sebab dia janji dan direkodkan pada masa itu. Saya rasa InsyaAllah selesai. Yang kita itu yang kita nak dengar. Kita nak dengar selama ni dijawab pada hari itu. Mereka akan selesaikan berdua tu. Itu janji antara agensi berdua tu lah. Saya doakan semoga mereka boleh bantulah. Dengan dia kata ada silap borang saja pada masa tu, technical borang tu je. Jadi dia akan selesai. Bila cerita pasal polisi di bahagian SBP itu sendiri, kebanyakan daripada pelajar-pelajar yang terima masuk tu, even benda ni pun bukan baru lah, benda ni dulu lagi dah ada. Di kalangan B40 ni memang kita nak lebihkan kemasukan mereka ke SBP kan. Tapi itulah, bila cerita pasal kemasukan ke SBP ni, bila ramai sangat B40, jadi kantong PIBG tu jadi kering lah. Bukan kering pasal apa, sebab sumbangan tu tak masuk kan, parent yang nak menyumbang dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan pula pada alumni nak sumbang balik, dia tanya satu soalan aja, kalau sumbang ni dapat pengecualian tak? Tu yang kita nak, kalau boleh benda tu ada di pihak LHDN, dia boleh keluarkan apa ni, dan kita harapkan benda tu segeralah kan dapat di yang kata apa, percepatkan lah. Jadi lebih ramai alumni bila menyumbang tu dia dapat pengecualian tu, dia lajulah sikit nak ulur kan. Kalau tak memang kita agak sendu sikit lah bila buat tabung tu dan sebagainya, kurang sikit lah dia punya tu kan. Isu teknikal itu tak silap, isu resit tu je. Resit yang dikeluarkan oleh pihak sekolah tu, penerimaannya oleh LHDN. Jadi dia orang nak settle yang tu. Jadi tak semua resit diterima oleh LHDN. InsyaAllah selesai. Sebab dia orang berdua tu kira chief dua-dua lah kan. Chief. InsyaAllah. Kita dah sampai ke penghujung dah sebenarnya. Encik Aidi dan Dr. Wahab. Bila nak masuk ke penghujung ni, saya nak minta start dengan Cik Aidi dulu lah. Kita minta Cik Aidi mungkin dalam 2 atau 3 minit boleh simpulkan apa yang kita dah bincangkan untuk hari ini. Terima kasih Tuan Aizal. Sebenarnya apa yang kita nak sekarang ni ialah penlibatan lebih ramai alumni
untuk bersama-sama membantu sekolah-sekolah. Bukan saja sekolah kita sendiri, tapi juga kalau boleh kita mula dengan gabungan alumni di bawah SBP. Dan di mana kita lihat penlibatan daripada alumni ni amat penting supaya kita boleh bersama-sama membantu sekolah. Apa yang saya nyatakan sebagai sinergi tadi. Kalau tak ada permulaan ini, tu dia tak akan berjalan. So kita kena mulakan. Whatever it is, gabungan pihak bergabungan, bergabungan dan bersama-sama cuba menggerakkan, dan kita harap ia akan dapat berjaya lah di masa depan. Memang akan ada teething problem, tapi kita bersama-sama kita cuba atasi. Saya yakin pihak gabungan akan dapat membantu semua alumni baik yang menjadi anggota gabungan sekarang maupun yang masih lagi memikirkan untuk masuk. Kalau boleh masuklah ke gabungan. Sekarang dah berapa ahlinya sekarang? 34 sekolah yang dah jadi ahli gabungan kan. So masih ramai lagi, banyak lagi sekolah yang belum masuk tu. 37. Okey. So doktor pula macam mana, boleh buat kesimpulan? Saya nak simpulkan sampai masanya gabungan diberi peluang lah untuk menyertai apa yang kita namakan Majlis Penasihat SBP. Itu hasrat gabungan lah. Sekarang belum ada lagi Majlis Penasihat SBP. Belum lagi. Jadi dengan adanya badan ini, insya-Allah kita boleh membantu ke arah melahirkan SBP yang unggul, yang bagus, yang menjadi pusat inkubator melahirkan pemimpin berjiwa rakyat di masa depan. Yang mana SBP bukan saja menerima orang elit asal, tapi menerima orang yang potensinya hebat, masa depan keupayaan yang hebat, yang boleh survive di dalam era digital, era AI inilah kan. Jadi InsyaAllah lah di situlah kita bakal melahirkan insan unggul. Apa yang kalau KPM sekarang sebut nak karakter bagus lah kan. Jadi hanya dengan kerjasama pelbagai pihak seperti Tuan Aidi sebut, dan kalau gabungan, nak beritahu sekali lagi lah, penglibatan gabungan itu sangat mustahak. Kami bukan rival, kami bukan musuh, kami bukan apa-apa. Kami hanya untuk menyumbangkan ke arah melahirkan produk SBP yang terbaik untuk Malaysia lah, untuk menjayakan ekosistem pendidikan SBP khasnya, dan tak lupalah ekosistem pendidikan negara Malaysia pada amnya. InsyaAllah kita berjaya. InsyaAllah. Jadi besar tanggungjawab kita sebenarnya tuan-tuan. Siapa-siapa yang mungkin ada niat untuk membantu balik apa semua tu. Jadi bagi saya inilah peluang yang ada bila dah buka peluang sekolah milik masyarakat, apa yang dah dibuat oleh kementerian sendiri untuk melibatkan kita alumni, dan kita bantu balik sekolah kita sendiri ataupun bantu sekolah-sekolah lain dan sebagainya. Inilah masa yang kita patut grab peluang tu, kita patut ambil, dan kita pastikanlah kalau misalnya kata kita nak sumbang dalam bentuk kewangan tu kita tak berapa mampu, kita sumbang dalam bentuk lain, bentuk tenaga ke, bentuk idea dan sebagainya. Banyak lagi cara yang kita boleh sumbangkan untuk memastikan kita punya agenda tu tercapai, insya-Allah. Dan kita serulah kawan-kawan daripada SBP mana yang belum jadi ahli gabungan, kita jadilah ahli gabungan. So kita dapat rapatkan ukhuwah sesama kita, dan macam yang Dr. Wahab cerita tadi, banyak aktiviti-aktiviti yang dah dianjurkan oleh gabungan. Baru-baru ni pun kita tahu ada kejohanan bola tampar, dan akan datang ni ada netball pula. So yang dulu-dulu mungkin masa zaman sekolah main sukan-sukan tersebut dah lama dah stop main. So kali ni kita nak mengimbas kembali nostalgia tu lah, bersukan balik, jumpa balik kawan-kawan rival-rival kita masa zaman-zaman kita sekolah dulu, mungkin kita jumpa balik kat court dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita join gabungan Persatuan Alumni SBP. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wahab dan juga Cik Aidi atas kesudian bersama-sama kita sumbang saran lah dalam podcast SBP ni. Dan kepada rakan-rakan SBP yang lain, kalau misal kata ada idea-idea yang ingin anda sampaikan, inilah platform kita.
podcast SBP ni untuk kita ketengahkanlah idea-idea kita, apa-apa yang anda ingin bualkan, nak sampaikan, saya alu-alukan. Jadi boleh berhubung dengan kami di SBP, dan insyaAllah ada rezeki kami akan jemput anda untuk bersama-sama di platform ini bagi kita berkongsi pendapat dan juga pengalaman masing-masing untuk kita tambah baik mana yang kurang, dan kita orang kata bergerak bersamalah dalam platform gabungan Persatuan Alumni SBP tersebut. Okey. Jadi itu saja daripada kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.